Johanan ini kali ini boleh tengok Negeri Sembilan, Kedah, Singapura, Kuala Lumpur, Perak, Johor, Selangor, Pahang, Penang dan Sarawak. So kita ada dekat 1,000 atlet yang mengambil bahagian. Kita ada bola sepak, kita ada hoki, kita ada netball, kita ada golf. Yang latest edition kepada tamasya sukan Sikh Malaysia Gurdwara Cup adalah pickleball. Kali pertama kita adakan permainan pickleball yang semua boleh tengok yang pickleball sekarang jadi popular. So hari ini adalah kita punya peresmian sukan. Pak Kus Raja Dihilir Tuanku merasmikan sukan tahunan Gurdwara Cup Sikh Malaysia dengan cuaca yang cukup bagus. Kita Perak Sikh Union tiap-tiap tahun ada kejohanan kita, iaitu bulan 4 April. Kita panggil itu Waisakhi Tournament. So kita tiap-tiap minggu kita pun ada buat akademi. So kita pun ada hantar kalau kita punya pasukan kepada ke Pulau Pinang, ke Kuala Lumpur, ke Johanan yang tiap-tiap state pun ada buat. So kita hantar kita punya pasukan untuk mengambil bahagian dalam kejohanan di negeri lain. Sekarang saya ada satu dari akademi kita, dia umur dia baru 11, dia sudah di Perak Dream Team. Yang ada lagi satu, abang dia Ashdeep Singh, dia adalah selepas dia datang ke akademi kita, dia adalah dalam sekolah sport school di Gunung Rapat. So kalau average kita boleh develop 1 ke 2 peserta satu hari nanti untuk mewakili negeri kemudian negara, itu adalah satu achievement kepada Kesatuan Sikh Perak. Juara bertahan kita ada many event. Kita ada bola sepak, kita ada hoki, kita ada bola jaring, kita ada golf. So ada different state. Some state dia johan hoki, some state dia johan bola jaring, some state dia johan bola sepak. Kita kejuara keseluruhan tak ada. So kita ada individual event. Gurdwara Cup ini telah dilahir di Ipoh 74 tahun dahulu. So ini adalah satu kejohanan yang paling lama untuk kaum Sikh di dunia. It's the longest Sikh tournament. Before Sukma, this tournament was big. After Sukma, this tournament becomes small. Sekarang kita telah melahirkan satu pemain, dia bukan kita, Negeri Sembilan, nama dia Amandeep Singh. Dia mewakili Under 18 untuk Malaysia. Sekarang he's playing Asia Cup. So not only Perak, the other state also is developing, and we also have some players who are in the national junior now. Like one player from Kuala Lumpur, he's Gagandeep Singh. Then like ex-national player Baljit Singh, he's from Ipoh, Sungai Siput, Anderson Sports School, and he had played for many years for Malaysia.